Hai guys, hari ni kita nak masak ayam goreng celup tepung. Okey, first bahan-bahannya adalah ayam, tepung bestari pedas dan tepung bestari original. Okey, tepung bestari original kita bancuh dengan air untuk celup ayam nanti. And then kita kacau dengan whisk supaya dia sebati. Okey. Tepung bestari campuran tepung goreng rangup seberguna. Kita guna tepung ni. Senang, tak payah bubur garam, tak payah bubur perasa, tak payah bubur apa-apa bahan lain. Okey, tepung bestari pedas kita guna untuk celup ayam nanti. Okey. Bila tepung kita dah sebati, kita celup ayam. Okey, celup-celup biar sekata. Kita balik-balikkan lagi ayam ni biar dia betul-betul rata dengan tepung untuk kita celup dalam tepung pedas nanti. Okey, dah betul-betul basah dengan tepung original tadi, kita salut dengan tepung bestari pedas pula. Pastikan betul-betul rata ya, tersalut supaya cantik nanti bila kita goreng. Okey, kita ulang-ulang balikkan dia. Okey, biar dia rata, biar semua tempat, semua bahagian ayam tu terkena dengan, tersalut dengan tepung bestari pedas tadi. Okey, kita ulang-ulang balikkan lagi. Sampai betul-betul kita dah salut dia, barulah kita goreng dia nanti. Nanti kita tengok hasilnya. Ulang lagi sampai betul-betul tersalut ya. Step ni kita akan buat sampai ayam kita habis lah. Okey, sekarang dah tersalut cantik. Okey, bolehlah kita nak mula menggoreng. Okey, mula-mula kita panaskan minyak, and then kita goreng ayam. And then kita ulang lagi step by step ayam yang selebihnya. Okey, kita celup dalam tepung, pastikan dia rata dengan tepung original tadi, and then kita celup dalam tepung bestari pedas dan goreng. Kita teruskan menggoreng dengan ayam yang terakhir. Kita celup dengan tepung bestari pedas. Okey, akhirnya ayam kita dah siap, bolehlah diangkat. Okey, ayam kita dah siap, boleh hidang.